Sri Anwar Ibrahim menyuarakan bantahan keras Malaysia terhadap keputusan unilateral Norway. Beliau berkata projek kapal sudah siap dipasang termasuk sistem berkaitan daripada syarikat Norway terbabit namun hanya peluru berpandu belum diterima. Menteri Pertahanan Indonesia amat hebat kerana di bawahnya dekat 1 juta ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia banyak hebat. Tolong! Ada serigala di sini. Skandal rudal ompong, Malaysia siap gugat ratusan juta ringgit. Drama kapal megah Malaysia, Maharaja Lela, memasuki babak baru yang kian memanas. Setelah bertahun-tahun didera isu korupsi internal, kini Kuala Lumpur dibuat meradang oleh sikap sepihak Norwegia. PM Anwar Ibrahim melayangkan protes keras setelah Norwegia mendadak membatalkan lisensi ekspor rudal canggih Naval Strike Missile. Padahal, Malaysia sudah membayar lunas hampir 95% anggaran atau setara 600 juta ringgit sejak 2018. Akibatnya, kapal perang triliunan ini terancam ompong tanpa persenjataan utama saat meluncur Desember nanti. Merasa dirugikan, Malaysia kini bersiap meluncurkan gugatan hukum ratusan juta ringgit demi menuntut ganti rugi atas kegagalan komitmen Eropah ini. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menyuarakan bantahan keras Malaysia terhadap keputusan unilateral Norway membatalkan lesen ekspor bagi sistem Naval Strike Missile NSM serta sistem pelancar. Menurut beliau, bantahan itu disampaikan secara langsung dalam pembualan telefon bersama Perdana Menteri Norway Jonas Gahr Støre susulan tindakan negara itu yang didakwa dibuat atas alasan melindungi keselamatan Norway. Perdana Menteri berkata Malaysia telah memenuhi setiap peraturan di bawah kontrak tersebut sejak 2018 secara teliti, penuh tanggungjawab dan tanpa sebarang pelanggaran. Namun katanya Norway dilihat gagal menunjukkan tahap komitmen serta kepercayaan yang sama terhadap Malaysia. Dalam satu kenyataan, beliau menegaskan keputusan berkenaan akan memberi kesan besar terhadap kesiapsiagaan operasi pertahanan negara termasuk program pemodenan Littoral Combat Ship LCS. Tambahnya, ia juga akan membawa implikasi serius terhadap kesiapsiagaan operasi pertahanan Malaysia dan program pemodenan LCS selain memberi kesan lebih luas kepada keseimbangan serantau. Anwar turut menyifatkan kontrak yang telah dimeterai sebagai satu instrumen serius yang tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenangnya. Menurut beliau, sekiranya pembekal pertahanan Eropah boleh menarik diri daripada komitmen yang telah dipersetujui tanpa sebarang pertanggungjawaban, maka kredibiliti mereka sebagai rakan strategik akan terjejas. Maharaja Lela direncanakan membawa VLS Silver dengan kapasitas 16 sel yang kabarnya jika kapal ini meluncurkan satu rudal saja, itu sudah cukup untuk menghancurkan seluruh galaksi Bima Sakti. Malaysia menyuarakan bantahan keras terhadap keputusan Norway membatalkan lesen peluru berpandu Naval Strike Missile dan pelancar berkaitannya. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia telah memenuhi setiap obligasi kontrak sejak 2018 dengan penuh tanggungjawab dan itikat baik. Malaysia telah menghormati setiap kewajipan di bawah kontrak ini secara teliti, amanah dan tanpa sebarang keraguan. Namun, Norway nampaknya tidak menunjukkan semangat serta penghormatan yang sama, katanya menerusi kenyataan di Facebook 14 Mei 2026. Namun, keputusan unilateral Norway atas alasan keselamatan negara disifatkan tidak boleh diterima. Anwar menegaskan kontrak pertahanan adalah instrumen serius dan mengikat, bukan sesuatu yang boleh dibatalkan sesuka hati. Jika pembekal Eropah terus mungkir janji, nilai mereka sebagai rakan strategik akan terhakis. Berkenaan dengan laporan Ketua Audit Negara pada 2019 yang menyentuh berkenaan dengan kapal tempur LCS. Di dalam laporan tersebut, Ketua Audit Negara telah menjelaskan beberapa pelanggaran tata cara berkaitan perolehan LCS. Yang keduanya kita tengok ada 4 laporan. Laporan yang keduanya daripada laporan audit forensik dan yang ketiganya daripada jawatankuasa yang diketuai oleh Tan Sri Amrin Buang. Jadi kita tengok jawatankuasa siasatan takbir urus kewangan kerajaan iaitu JKSTUPKK berhubung projek perolehan kapal tempur pesisir pantai ini juga telah menyediakan laporan menyeluruh berkaitan dengan pelanggaran tata cara dan perolehan LCS ini. Di manakah pembentangan sampai sekarang kita tak tahu. Yang seterusnya dalam laporan audit forensik disebut juga telah disediakan oleh firma perakaunan yang
bebas juga telah dedahkan kepada awam tentang bahawa bukti penyelewengan telah dikumpul sejak 2010 lagi. Sebab tu saya sebut 2017, 2018, 2019 dan 2020. Sebab kes LCS ini daripada 2010 lagi. Jawatan kisah dan seterusnya PAC juga telah membentang. Sebenarnya kita nak lihat di sini laporan Ketua Audit Negara yang membolehkan sehingga hari ini tiada sebarang tindakan diambil terhadap mereka yang terlibat. Laporan ini juga menyebabkan PAC boleh membuat semakan dan siasatan hasil daripada laporan Ketua Audit Negara. Jadi di manakah tindakan yang diambil sampai sekarang? Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Betul. Seperti yang telah pun saya katakan dan saya telah pun memberi jawapan tadi bahawa beberapa kes masih dalam siasatan, beberapa kes telah pun satu kes telah pun dituduh di mahkamah. So kes-kes yang masih dalam siasatan it is still in the process, Tuan Betul. Sekian, terima kasih. Kementerian Pertahanan menubuhkan jawatan kuasa khas bagi menilai tindakan undang-undang serta jumlah ganti rugi susulan pembatalan kontrak sistem peluru berpandu NSM. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerajaan telah menjelaskan hampir 95% daripada nilai kontrak melebihi ringgit Malaysia 500 juta. Tuntutan bukan sekadar pemulangan bayaran asal tetapi juga ganti rugi akibat pelanggaran kontrak. Jawatan kuasa khas peringkat kementerian telah ditubuhkan untuk memperincikan tuntutan yang bukan sekadar melibatkan pemulangan bayaran asal tetapi juga ganti rugi akibat pelanggaran kontrak berkenaan, katanya kepada pemberita selepas menyempurnakan majlis peluncuran program Prowira Ready to Work Graduan dan Inisiatif Pendidikan Yayasan Lembaga Tabung Angkatan Tentera Yayasan LTAT 2026 14 Mei 2026. Kementerian turut menilai beberapa alternatif bagi menggantikan sistem NSM dengan proses integrasi dijangka mengambil masa beberapa bulan. Bagaimanapun, pembatalan NSM tidak menjejaskan jadual penyerahan kapal tempur pesisir pertama KD Maharaja Lela kepada TLDM pada Disember ini. Syarikat pertahanan dari Norway berdepan saman ratusan juta ringgit daripada kerajaan Malaysia susulan gagal membekalkan sistem peluru berpandu untuk kapal tempur pesisir LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata satu jawatan kuasa khas ditubuhkan bagi membuat penilaian terhadap jumlah tuntutan munasabah yang wajar dikemukakan. Beliau berkata tuntutan termasuk bayaran yang sudah dilunaskan selain segala kerosakan yang berlaku kesan daripada pelanggaran kontrak. Ia juga mengambil kira kos mencari sistem peluru berpandu lain sebagai pengganti, latihan semula dan proses integrasi dengan sistem lain dalam kapal. Menjelaskan lanjut, Muhammad Khalid berkata keseluruhan kontrak membabitkan kos melebihi 600 juta ringgit. Katanya kerajaan sudah membuat pembayaran kira-kira 95% daripada nilai kontrak secara bayaran kemajuan projek. Mengulas status projek LCS, beliau berkata projek kapal sudah siap dipasang termasuk sistem berkaitan daripada syarikat Norway terbabit namun hanya peluru berpandu belum diterima. Kementerian Luar Norway dilaporkan menarik balik beberapa lesen ekspor berkaitan teknologi tertentu sebagai sebahagian daripada usaha memperketat kawalan ekspor negara itu. Orang sebut NSM tu, adakah Norway akan kena bayar ganti rugi kat Malaysia? Saya percaya kita sedang buat computation, perkiraan. Tentunya bukan saja kita akan tuntut apa yang telah kita bayar, tetapi kesan-kesan daripada pelanggaran kontrak ini yang mendatangkan damage kepada kita, maka wajar untuk kita menuntut segala damages yang lahir. Begitulah realitanya. Dalam bisnis pertahanan global, uang ratusan juta pun belum bisa menjamin sebuah kapal perang mendapatkan taringnya jika terbentur restu geopolitik.